tentang apa yang dibuat lepas korban, selepas disembelih. Sebabnya ramai orang yang tak berapa faham. Ramai orang yang kurang faham. Ada yang tak faham langsung. Sebab kawan saya, dia mengajar dekat Sabah ke Sarawak macam tu lah. Ada program korban juga. Cuma dia pelik, selepas dikorbankan lembu, daging lembu tu tidak dilapah. Dia tak lapah. Daging lembu tu, lembu seekor tu dicampak ke sungai. Korban. Korban. Dia pun tak faham. Kan? Jadi dikorbankan tu, lembu tu kepada siapa? Dia kata korban lembu kepada untuk Allah lah. Tapi dia tak, sepatutnya kan dilapah, lepas tu bagi pada orang. Tak, dicampak ke sungai. Itu korban namanya. Salah juga. Kan? Ada juga orang yang bila dia korban, dia minta dekat masjid seekor tu untuk dia. Ada. Masuk hari tu ada viral. Dia suruh orang masjid sembelihkan lembu dia untuk korban. Tapi dagingnya semua dia nak. Tak boleh lah macam tu. Itu bukan korban namanya. Itu apa tu, sembelih macam tu lah kan. Dia ada bahagian-bahagian. Dia nak semua, telinga, gigi, usus. Jadi satu ekor lembu tu diberikan kepada dia je. Dia tak jadi korban lah macam tu. Okay. Disebabkan ada masalah-masalah macam ni, kitab ni pun bagi tahulah. Walaupun sebenarnya mudah je, tapi masih ada orang yang tak berapa tahu. Jadi apa yang dibuat dengan korban selepas dia disembelih, sekiranya korban itu adalah korban yang wajib. Korban yang wajib. Sama ada dengan nazar atau ditentukan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ni. Sebelum ni kita dah jelaskan. Maka tidak harus bagi orang yang melakukan korban dan mereka yang di bawah tanggungannya untuk memakan daging korban tersebut. Okay. Kalau kita korban nazar, korban yang wajib, itu tak boleh ambil dagingnya. Itu semua sekali kena bagi kepada orang. Kalau ahli keluarga ambil pun tak boleh. Akak tak boleh ambil daging ni, kamu ambil lah. Akak tak boleh ambil, tak boleh juga, dia pun tak boleh ambil juga. Nampak ya? Okay. Sekiranya salah seorang daripada mereka memakan sedikit daripadanya, maka hendaklah diganti dengan daging lain atau dibayar dengan nilai sekadar daging yang dia makan. Kalau dia ambil 1 kg, dia kena balas balik dengan nilai harga 1 kg tu bagi makan untuk fakir miskin. Ya. Ini sebut ni bukan, kita dah bincang sebenarnya ni, dia adalah orang di bawah tanggungan. Orang di bawah tanggungan. Okey. Sekiranya korban itu sunat, maka harus baginya makan mengikut kadar yang dikehendaki, dengan syarat dia hendaklah bersedekah sedikit daripadanya. Lembu ada 7 bahagian. Harus untuk makan daging korban kita tu dengan syarat mestilah dibahagikan ataupun diberikan, disedekahkan kepada orang yang lain. Yang paling afdal ialah makan sedikit untuk keberkatan dan bakinya disedekahkan. Ambil sikit. Tapi kalau nak ambil sama rata ustaz pun boleh, tak jadi masalah. Kalau nak ambil sikit pun boleh, tak jadi masalah. Tak nak ambil langsung pun boleh, lagi baik. Macam tu ya. Okey. Harus baginya makan 1/3 daripada 1 bahagian tadi, 1/3, dan 1/3 disedekahkan kepada fakir. Ada 1 bahagian, potong 3. 1/3 kita boleh ambil, 1/3 akan ditimbang untuk fakir, kemudian 1/3 lagi ditimbang untuk kawan-kawan.
sebagai hadiah kepada sahabat-sahabat dan jiran-jiran, sekalipun mereka itu adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Dia mampu. Orang ni dia dah korban dah. Kan? Kampung tu semua berkorban. Semua kaya raya. Jadi nak bagi siapa ni? Yang ini bagi orang jiran sebelah, yang ini jiran sebelah, jiran. Masing-masing itu mampu. Tapi kita bagi itu sebagai hadiah. Okey. Cumanya bahagian yang bagi orang fakir tu mesti bagi. Mesti bagi. Walau bagaimanapun, apa yang diberikan kepada orang kaya adalah hadiah untuk dimakan. Dan mereka tidak boleh menjualnya. Kampung tu semua orang berkorban. Jadi tak tahu nak bagi siapa, bagi ke orang sebelah. Orang sebelah pun dah ada dah. 3 kilo dah dalam peti air dia. Dah banyak dah. Jadi nak buat apa ni? Fikir. Kita jual lah. Tak boleh jual. Ataupun dia ada kedai makan. Jadi digunakan daging tu untuk jual beli. Pun tak boleh itu. Okey. Mereka tidak boleh menjualnya. Dan apa yang diberikan kepada orang fakir adalah untuk dimiliki. Oleh itu, dia bebas sama ada nak makan atau jual. Tapi kalau kita bagi daging-daging ni, kita kumpul, banyak daging ni, pergi cari orang fakir. Hantar dekat orang fakir miskin, banyak daging ni. Apa nak buat? Orang fakir miskin, dia ada option. Kalau dia nak makan boleh, nak jual boleh. Tapi orang kaya tak boleh. Orang kaya tu macam perempuan lah, yang mampu makan daging tu. Kan? Setengah orang dia tak mampu nak beli daging. Okey. Tapi untuk orang miskin, dia boleh memakannya ataupun jual. Mana-mana boleh. Okey. Dalilnya ialah daripada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tad. Kadzalik sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna ja'alnaha, dan budna ni ada, ada maksudnya. Dan telah kami jadikan kamu, ini kan boleh. Unta, kalau kita tengok sini, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian daripada syiar Allah. Al-budna bukan unta. Al-budna bukan unta. Unta dalam bahasa Arab ialah al-ibil. Ibil unta. Unta. Al-ibil unta. Okey. Masalah sekarang katanya al-budna. Al-budna. Okey. Al-budna kata kat situ unta juga. Okey. Satu lagi, al-hadiyu. Al-hadiyu mahillah. Okey. Yang pertama, al-ibil ialah unta. Apa orang kata? Unta lah, unta. Unta. Itulah al-ibil. Al-budna sebenarnya dia bukannya unta. Al-budna ni diambil daripada perkataan al-badanu. Al-badanu tu apa? Badan kita. Badan. Okey. Cuma al-budna ni badan yang besar. Okey. Sado. Soda. Okey, kita tengok sini. Apa ayat dia? Dan telah kami jadikan
untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Al-badnu tadi kata badan, sadar, disembelih. Apa badan sadar yang boleh disembelih? Malik no, bukan? Itu orang, mana boleh sembelih? Maka ulama pun berpendapat, apa ni? Saya lupa. Maka ulama pun berpendapat, haiwan yang boleh dikorbankan, yang paling besar apa dia? Yang paling besar? Unta lah, paling besar unta. Jadi dalam ayat ni Allah bagi tahu, sembelihlah badan yang besar. Jadi badan yang besar tu merujuk kepada unta yang digunakan untuk korban. Unta yang digunakan untuk korban. Kalau al-badnu maksudnya unta yang digunakan untuk dikorbankan. Okey, kalau al-ibil unta biasa. Kalau al-hadyu nanti kita tengok. Al-hadyu pun ada ke? Kita kena habiskan dulu. Kita tengok bawah perkataan unta, al-badnu ataupun al-budnu yang terdapat di dalam Al-Quran iaitu binatang unta yang disembelih oleh orang yang berihram haji. Sebelum ni kita pelajari cara sembelih unta, dia tak sama macam sembelih lembu. Caranya ialah dengan nahar, cucuk dia. Cucuk. Sebab leher dia panjang kan. Dia berdiri tinggi. So, caranya ialah dengan cucuk. Cucuk dia punya ni, lepas tu dia jatuh. Okey. Kalau kita sembelih dia macam sembelih lembu, boleh ke? Boleh tak? Tengoknya unta tu tinggi je, dia pun fikir, dia pun naik atas unta tu, panjat tengkuknya sembelih macam ni. Boleh ke? Boleh. Boleh. Kita dah bincang dah. Boleh. Sembelih unta dengan cara zabah ni boleh. Dengan cara nahar pun boleh. Tapi tak payahlah panjat atas unta tu. Caranya jatuhkan unta tu. Lepas tu orang Arab, dia kalau nak settlekan unta, dua orang boleh. Seorang boleh. Unta punya baik. Unta ni bila dijatuhkan, dia pun menggeletik sikit. Unta ni dia bila menggeletik, dia akan duduk. Bila dia duduk, dia akan lipat kaki dia, ambil igal yang kat kepala siapa? Pak Arab tu kan. Kalau cerita Piramli tu Pak Arab tu Aziz. Yang satu lagi siapa namanya? Sudin selalu pakai tu. Yang tu kan. Ambil tu namanya igal. Igal tu kita letak dekat lutut unta ni. Unta tak boleh bangun. Unta tak boleh bangun. Lepas tu baringkan dia, sembelih. Tak payahlah kita panjat atas tu. Orang Arab betul. Orang Arab ni saya tengok, dia seorang boleh settlekan kambing, sembelih kambing 8 ekor. Lepas solat Aidil Adha, masa kat sana dulu, habis solat Aidil Adha, kita orang keluar daripada masjid, habis apa semua, balik rumah, tukar baju, nak melapah. Budak-budak Malaysia ada buat sembelih lembu, ada buat korban. Jadi kita orang nak melapah lah. Sampai lalu kat depan kedai pakcik ni, 8 ekor dia dah settle. Cara dia macam mana tau? Cara dia tak tahulah. Hebat betul. Dia tutup telinga kambing tu. Telinga kambing tu dia tutup matanya. Pakai telinga kambing tu, macam tu. Lepas tu dia sembelih. Lepas tu dia pergi kat kambing sebelah, dia tutup mata dia. Macam itu je. Kira kambing tu tak nampak kawan dia mati. Dia asing kan. Jadi dia tak gelabah. Kalau kat sini kita sini sembelih. Dia tengok kawan dia kena sembelih. Ingat dia tak ada perasaan ke? Bila tengok, dia macam takut lah, jadi gelabah. Tu yang melompat naik atas pagar lah apa semua tu, takut dia. Kalau orang Arab tak, dia tutup. Bila dah mati kambing-kambing ni, macam mana cara dia nak skin, nak buang kulit ni? Dia masukkan pump.
pantaya kereta dekat Petronas tu. Dia cucuk dalam kulit, lepas tu kambing jadi kembung macam belon. Sebab apa? Kulit dia koyak. Kulit dia koyak. Seko, settle. Kalau kita kan nak kena potong kan. Dia pun pakai pipe tu, pakai pump. Kembung, dah settle. Terbuka macam buka baju. Orang Arab. Kalau makcik-makcik lagilah ambil ayam letak kat ketiak. Macam itu je. Hebat je orang Arab ni. Apa cerita tiba-tiba orang Arab? Ya. Satu lagi namanya al-hadyu. Al-hadyu ni ialah haiwan yang dihadiahkan ke Baitullah sebagai ibadah haji ataupun umrah. Boleh terdiri daripada unta, lembu ataupun kambing. Jadi haiwan hadiah, al-hadyu ni ialah haiwan hadiah. Haiwan hadiah yang disembelih di Baitullah. Okay. 3 ni banyak disebut dalam Al-Quran. Al-hadyu ni kambing yang macam kita lah, katalah pergi Mekah sana kena dam. Kena dam. Atau nantilah lain kali yang itu bab haji nanti kita tengok. Okay, kita tengok bab korban dulu. Okay. Perkataan al-budnu yang terdapat di dalam Al-Quran ialah binatang unta yang disembelih oleh orang yang berihram haji untuk dihadiahkan kepada fakir miskin, dan kiaskan binatang-binatang korban yang lain dengannya. Okay. Asalnya perkataan al-budnu ni adalah merujuk kepada al-hadyu. Binatang yang dikorbankan ketika orang berihram. Okay. Kan kita ada 3 jenis haji kan. Perempuan pun tahu, perempuan lebih tahu lagi. Okay. Jadi di antaranya ada yang wajib untuk mengorbankan lembu. Betul? Ataupun kambing ataupun unta. Itu namanya al-hadyu. Nanti kita akan masuklah kot. Okay. Jadi asalnya al-budnu ni adalah al-hadyu. Tapi boleh juga dikiaskan dengan korban. Sebab Rasulullah pernah al-hadyu, pernah mengorbankan binatang hadyu ni. Ini bukan penyembelihan ni bukan pada hari raya Aidil Adha. Okay? Jadi al-hadyu ni ramai orang kata Rasulullah ni miskin tak? Rasulullah ni miskin, makan kurma seketui, kongsi dengan isterinya. Rasulullah dia telah mengorbankan haiwan hadyu sebanyak 100 ekor. Dia pernah 100 ekor binatang unta. Satu unta harganya berapa? 7,000, 8,000. Rasulullah korbankan dalam hadyu ni 100 ekor. Rasulullah sendiri yang sembelih, kemudian selebihnya diminta Ali yang buat. Banyak tu 100 ekor tu. Bukan sikit kan? Okay. Bagi orang yang berkorban, dia boleh sedekahkan kulit binatang korbannya atau dimanfaatkan untuk dirinya. Ini yang kita bincang hari tu. Tapi kita tak boleh cakap ni sebabnya ada rakaman. Bahaya. Ada yang terbakar. Okay. Jadi sembelih lembu. Bila dah sembelih lembu, okay, kulitnya tu, kulit siapa punya? Siapa punya? Dia ada seekor lembu, ada 7 bahagian. Masalahnya kalau kita buat timbangan tu, timbang dagingnya, kan? Kulitnya kita letak tepi. Kulit tu siapa punya? Jadi apa nak buat dengan kulit tu? Ada orang yang jenis makan kulit tau. Ada kulit lembu. Sampai tahun ke apa? Katanya udang darat katanya. Saya tak tahu tau. Sampailah saya belajar dekat Bagan Datuk tu.
Orang-orang Bagan Datuk makan kulit lembu. Saya terkejut. Kulit lembu dimakan. Macam mana kulit lembu dimakan? Selalu kulit lembu orang buat kompang. Mana ada makan? Rupanya sedap rupanya kulit lembu kan. Jadi kulit lembu ni siapa punya? Tujuh orang lah Ustaz. Cakap memang senang. Masalahnya selalunya digantung kat tepi tu. Badannya seekor macam tu. Mana dia potong-potong sampai 7 bahagian? Macam mana? Susah ya. Pening kita ya. Lembu tu dia seekor. Setiap lembu ada satu kepala. Kepala siapa punya kepala? Kepala mana boleh siapa dak, dia ada bahagian. Kan? Dia ada bahagian dia. Seekor lembu ada satu je ekor, bukan ada 7. Macam mana nak buat kan? Potong 7 lah ya. Potong 7. Kamu ambil 1 inci, kamu ambil 1 inci. Jangan risau. Korban puan-puan tu sah je. Kita saja bincang. Sah je. Okay. Jadi korban ni sama juga dengan hukum ni. Kulitnya tu. Okay. Kulit ni kita tak nak. Tapi kalau tak, ambil lah bahagian kita. Tak ada masalah. Tapi kalau tak nak, bagilah ke orang. Nak buat kompang ke apa ke. Sebab tu, mudahnya kita ni buat korban, jangan buat seorang-seorang. Kalau buat seorang-seorang memang pening. Kita serahkan kepada masjid, kepada surau. Biar mereka yang buat. Okay? Bila kita dah serahkan, terpulanglah kepada mereka. Nak buat apa. Nanti pihak masjid dah akan bagi tahu dulu. Nanti kepalanya kami ambil bukan sebagai upah. Sebab apa? Kepala tak ada orang dak. Ada siapa dak nak gosok gigi lembu tu dulu, nak kena potong kepalanya, ambil otak, ambil mata. Tak ada siapa dak. Renyah. Kita nak beraya, bukan nak menyetelkan kepala lembu tu. Jadi kita cakap, tak apa, ambil je. Pihak masjid settlekan. Pihak masjid settlekan lah. Tak payah kita berkira. Kepala mana kepala? Tak payah je. Kata dah ni. Dah lah tu. Ni ada orang yang, mana? Saya nak gigi lembu mana? Gigi nak buat apa gigi? Dah telinga. Saya nak telinganya nak buat mudah ceritanya. Kita bagi je kepada pihak masjid settlekan. Biar mereka yang timbang kita dapat hak kita. Satu bahagian tu. Satu daripada 3 tu. Dah lah. Settle. Tak payahlah gaduh-gaduh. Ini ada sampai bergaduh. Semua dia dah. Lagi satu ada masalah juga baru-baru ni. Bila kita melapah, bila lapar, sepatutnya bila dah lapar tu, asal hukumnya tak boleh campur daging. Daging tak boleh campur. Tak boleh campur tu maksudnya macam mana? Yang pertama, dia tak boleh campur semua daging sekali. Yang kedua, bab timbangan tu. Dia adalah cara-cara timbang dia. Jadi, kalau nak selamat, timbang semua sama. Berapa kg? 1 kg, 1 kg, 1 kg contohnya kan. Semua sama je. Jangan ada yang satu plastik ni 5 kg. Itu 6 kg. Nanti dia jadi susah lah kan. Jadi susah. Sebab tu masjid surau ni dia ada bahagian untuk melapah. Jangan kacau orang yang tengah melapah tu. Jangan kacau dia. Ini datang, acik nak yang tu yang harimau menangis. Tak payahlah kacau dia. Biar dia buat kerja dulu. Nanti dapat bahagian. Ambil ke. Macam tu. Boleh nampak kan? Boleh nampak kan? Macam tu lah lebih kurangnya. Tak boleh cakap lebih-lebih. Maksudnya bahaya. Kalau kita je, lebih berdalam lagi kita boleh masuk. Tapi jangan risau, tak ada apa-apa. Baru-baru ni ada satu lagi. Mazhab keluar. Saya pun pening kepala. Ada seorang haji ni tanya. Dia kata, Ustaz, haji ni nak buat korban sunat. Katanya ada seorang tu kata, kawan haji kata, kita kena niat korban tu korban sunat. Kalau tak sebut perkataan sunat tu, korban tu jadi wajib. Saya fikir, macam mana tu? Dia kata, kena niat korban ini adalah korban sunat. Kalau dia tak sebut perkataan sunat tu, dia jadi wajib. Itu enggak benar. Sebab asal korban ialah sunat, bukannya wajib. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dia tak sebut perkataan sunat tu pun tak apa. Kalau dia tak niat pun tak apa. Sebab apa? Dia beli lembu tu memang niatnya nak korban. Tak payahlah usolli pula. Usolli lah sembahyang je. Tak payahlah nawaitu ke apa ke. Tak payah. Okay.
Ini kerana tetapi tidak boleh kulit tersebut dijual atau diberi kepada penyembelih binatang kurban sebagai upah kepada penyembelihan. Tak boleh sebagai upah. Tapi kita kesian tengok orang yang melapah apa semua ni kan. Kesian dia penat tu. Kita duduk sebelah je, duduk bawah tu. Bawah kemah tengok depa yang kena potong apa tulang pakai kapak lah apa semua tu. Susah lah. Kita ialah goyang kaki je tengok. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh bagi sebahagian yang kita tak nak tu lah. Bahagian yang kita tak nak, tulang kita ambil 2-3 tulang dah, lebihnya bagi dia. Contoh bukan sebagai upah. Ini upah ya, upah bukan, itu enggak boleh, itu berdosa haram. Tapi boleh bagi kepada mereka sebagai sedekah. Yang akak sedekah lah, kamu ambil je lah. Akak ni korban kan, bukan untuk akak kenyang. Ni nak bagi orang kenyang, ambil. Apa dia? Tapi kalau dulu macam tu tau. Kamu ambil yang satu ni, ini upah kamu beli tadi. Ada? Dulu, dia dah sediakan. Orang yang melapah ni dah sedia kat tepi. Plastik banyak-banyak. Ini untuk pekerja-pekerja. Ini upah kamu tadi. Disebut upah. Itu tak boleh. Kerana perbuatan tersebut boleh menyebabkan kurangnya pada binatang timbangan korban tadi dan merosakkan ibadah korban. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyalah." Barang siapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Batal terus korban dia. Bagi je, tak payah jual-jual. Ini nama korban kan? Okey, kita lihat sunat dan adab-adab ibadat korban. Pertama, apabila masuk 10 Zulhijjah dan dia berazam untuk melakukan ibadah korban, dia disunatkan untuk tidak menghilangkan bulu atau memotong kukunya. Jadi kalau dekat-dekat nak hari raya Aidiladha tu, nampak Ustaz Lutfi rambut panjang, kuku panjang, jangan tegur, saya nak korban lah tu, kan? Tapi 10 hari je Ustaz, mana sampai panjang macam itu? 10 hari je pun. Oleh itu dia hendaklah menjaga kedua-duanya dengan baik. Ni kalau dekat belah-belah orang yang berjambang panjang, nanti waktu dia berkorban tu masing-masing jambang panjang. Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan ibadat korban, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya. Kenapa? Kenapa dia kena menyimpan bulu dan kukunya? Pasal apa? Siapa tahu? Sebab bulu dan kuku ni boleh dibuang. Dia boleh dibuang. Sunat untuk tidak dibuang sebab kuku kita, jambang, janggut, bulu ketiak, dia akan jadi saksi di akhirat nanti. Kalau kita potong, terputuslah saksi-saksi tu. Kita ni kalau ada buat salah, masuk dekat mahkamah, kita nak cari saksi yang kata kita ni tak bersalah, tu susah. Tapi kalau lagi banyak saksi yang mengatakan kita tak bersalah, lagi senanglah untuk kita bebas daripada kesalahan tersebut. Macam tu ya. Sama juga dengan orang yang dalam keadaan berjunub. Orang yang dalam keadaan berjunub, dia pun tidak boleh potong kuku. Sebab kalau dia potong kuku dia tu masih dalam keadaan berjunub. Kan? Nanti dia, wallahualam, saya tak jumpa hadisnya, tapi dulu guru saya pernah sebutlah, nanti dia akan tuntut di akhirat lah sebagainya, macam itulah kan. Wallahualam, kita tak tahu. Kalau ada jumpa hadisnya ke apa ke, kita boleh kongsikan. Kedua, disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri. Sembelih sendiri. Berani? Berani tak? Tak berani. Sekiranya dia tidak boleh melakukannya kerana uzur, takut atau lain-lain, maka dia hendaklah hadir menyaksikan penyembelihan tersebut. Sebenarnya kena sembelih sendiri. Ramai semenjak dah tua ni.
Ramai orang kata macam ni, Ustaz, sila sembelih lembu. Ustaz, jangan lupa yang esok sembelih lembu. Memang saya tak datang. Saya tak berani. Sebab seekor lembu harganya berapa ribu. Kalau kata saya sembelih tu tak sah, macam mana? Kan? Sembelih tu pun tak sah. Lembu tu elok bangun. Nak tengok balik si penyembelih. Tak kena. Siap lembu tu boleh pergi kedai, minum dulu apa semua. Mati pun sebab darah keluar. Mati bila? Bulan depan baru mati. Kita macam, alamak, kan? Lembu orang pula tu kan. Kalau lembu sendiri, seekor lembu tu kita punya sendiri. Katalah tak sah kan. Tak adalah kerasa sangat. Ni orang punya kan. Dengan sembelih lembu tu, sembelih ayam pun kepala tercabut. Saya sembelih ayam kepala tercabut. Saya kata 3 dulu. Atau mata pelajaran dekat sekolah Isyad, dekat sekolah Al-Ulum. So, boleh cabut kepalanya. Kepala ayam tu putus. Punya tak tahu excited ke, takut ke. Jadi kawan tu pegang. Kawan tu jadi ustaz dah sekarang. Ustaz Farhan. Okay, saya pegang kepalanya. Ustaz Hasnizam kata, cabut bulu. Bila cabut bulu tu ayam tu, tak kena. Kita pun takut. Masa tu dah kata 3. Jadi potong, Allah. Punyalah semangat potong tu. Tepung, tercabut kepala dia masuk dalam longkang. Ada lagi ikut agaknya. Kalau pergi dekat Al-Ulum tu ada longkang sebelah kantin tu, mungkin ada lagi kepalanya. Ayam saya hidup, kepala dah tak ada. Sampai petang dia hidup. Jalan pergi kantin, tak ada kepala. Kita rasa bersalah. Orang lain ayam dah dimakan dah masak kari apa semua dah. Saya punya ayam hidup lagi. Bersalah sebenarnya. Tu. Jadi lama dah dulu ya. Masa umur 15 dulu. Jadi kalau lembu tu, siapa yang mampu sembelih lah. Siapa yang tak mampu, tengok je lah. Tengok je lah. Saya tak mampu. Jujurnya saya tak mampu. Tengok dengan darah-darah macam-macam. Itu tak mampu. Tapi mungkinlah hari ni tak mampu. Tapi 10 tahun akan datang, kalau saya hidup lagi, mungkin masa tu saya dah orang tua. Kan? Sekarang ni kita serah pada orang tua sembelih. Mungkin nanti saya dah tua pun, orang pun mengharapkan saya. Mungkin Mustafa ke. Mungkin Mustafa sembelihkan lembu. Tak ada hal sembelih. Mungkin lah kan. Amin lah, insyaAllah ya. Okay. Kalau tak mampu untuk sembelih sendiri, kena menyaksikan penyembelihan tersebut. Tapi bukannya wajib. Ini bukan wajib. Sebab ada orang salah faham. Dia buat korban dekat Kemboja. Kan, Kemboja ni internet tak apa nak ada. Jadi dia kata waktu sembelih lembu dia nak tengok. Bila kawan daripada Kemboja hantar video yang lembu dia dah siap lapar. Jadi dia kata tak sah ni. Saya kena tengok sembelih tu. Dah, ini sunat je. Okey. Apakah Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah bersabda kepada Fatimah, kita tengok maksudnya, bangunlah kepada korbanmu dan saksikanlah ia, kerana sesungguhnya dengan tertitisnya titisan darah yang pertama, maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Darah tu, habis dosa kita. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, ini adalah untuk kita ahli bait sahaja atau untuk kita dan orang-orang Islam seluruhnya? Rasulullah menjawab, bahkan untuk kita dan untuk orang-orang Islam seluruhnya. Itu sebab orang yang berpusu-pusu nak buat korban ni, sebab nak hilangkan dosa yang kita yang berkerak tu. Yang ketiga, sunatnya bagi hakim atau pemerintah, orang-orang Islam atau pemimpin mereka untuk berkorban menggunakan harta baitul mal bagi pihak orang Islam. Ini ada jadi isu dekat mana saya tak ingat. Ada satu pemimpin ni dia guna duit baitul mal untuk korban. Orang kata enggak boleh. Duit baitul mal mana boleh digunakan untuk korban? Sunat hukumnya boleh. Jadi jangan gaduh-gaduh. Yang tak bolehnya, kalau dia buat korban guna duit baitul mal, daging tu dibagi kepada semua, termasuk orang bukan Islam. Ada macam tu.
Mana datang ni duit, mana datang ni, duit ni banyak-banyak ni. Daripada Baitul Mal. Tapi bila sembelih tu orang Cina datang, orang Hindu datang ambil daging tu tak boleh. Ya. Boleh tak bagi kepada orang kafir? Kalau kita sekarang tak payahlah buat apa dah. Orang kafir kaya-kaya. Dia sebenarnya boleh bagi, tapi Imam Syafi'i kata boleh bagi. Kalau dengan pemberian kita tu, orang-orang semua dah kaya, semua dah dapat daging, semua dah tak perlukan daging. Yang adanya orang kafir, cincong sebelah sana. Kan? Jadi boleh ke kita bagi? Kalau dengan kita bagi tu menyebabkan mereka suka dengan agama Islam, masuk Islam, dengan cara berdakwah tu lah masuk Islam, boleh bagi. Dengan syarat-syarat tu lah. Tapi kalau contoh ya, kalau orang Islam pun tak berapa nak dapat, lepas tu dia buat satu kumpulan, contohnya kumpulan dakwah contohnya kan, budak-budak muda nak berdakwah, hantar kepada orang yang bukan Islam. Sedangkan orang yang Islam pun ada yang tak dapat. Dia bagi kan, bagi beras, bagi garam, bagi gula, bagi daging kan. Konon-kononnya nak tarik orang kafir untuk masuk Islam. Tapi dia pun tak masuk Islam pun. Kan? Sedangkan ada orang yang lebih memerlukan. Itu pun tak boleh. Kan? Dia perbahasan dia panjang lah. Sebabnya benda tu berlaku. Ada orang yang sebabnya ada orang yang dia tak berapa perhati lah. Ada satu surau tu dia kata, kenapa dibagikan kepada orang sana tu sedangkan kami tak dapat? Kan? Kami ni pun memerlukan beras, memerlukan makanan, tapi geng-geng dakwah ni, dia adalah sebut kan, geng-geng orang tu orang ni, tapi kita tak sebut lah. Cuma ada orang ni dia nak tarik orang sana nak masuk Islam, bagi. Nanti bulan depan bagi lagi, bulan depan bagi lagi. Habis kami ni dah memang Islam. Ada yang cakap macam tu. Ini berlaku di Teluk Intan. Dekat mana? Dekat belah tu, belah London, dekat-dekat dengan Paris. Okay. Alamak. Okay. Kita tengok. Rasulullah SAW telah korbankan seekor kibas. Kita dah bincang kibas tu apa. Dan baginda mengucapkan semasa menyembelih, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian baginda menyembelih di tempat sembahyang di mana orang ramai berkumpul untuk sembahyang. Maksudnya Nabi Muhammad sembelih tu guna duit Baitul Mal tu, semua orang tengok. Semua orang Islam orang tengok. Dan baginda menyembelih binatang tersebut dengan tangan baginda sendiri. Macam tu. Sebenarnya macho tau. Kan? Dia sembelih sendiri. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang korbannya di tempat didirikan sembahyang. Sebab tu kita kalau korban lembu, kambing, unta ke, biasanya dekat masjid lah. Itu tempat sembahyang. Tempat sembahyang ni tempat berkumpul. Tayyib. Kita ada 5, 10, 15 minit lagi. Kita masuk tajuk baru. Okay, tajuk baru dalam kitab saya ialah sembahyang tarawih. Tapi rasanya bukan sembahyang tarawih. Sepatutnya kalau dalam kitab puan-puan apa? Sembahyang tarawih. Rasanya sembahyang tarawih sudah ada kat belakang. Kita dah bincang rasanya sembahyang tarawih. Rasanya dah ada dah. Sembahyang tarawih. Tak apalah, kita tengok je lah ya. Tapi rasanya kita dah. Okey. Sembahyang tarawih, pengenalan. Sembahyang tarawih disyariatkan khusus pada bulan Ramadan dan sunat didirikan secara berjemaah serta sah jika didirikan secara individu. Ini kalau masuk bulan Ramadan, ramailah konon-kononnya orang-orang yang berilmu ni bergaduh. Kata apa? Kata tak boleh solat secara berjemaah sebab Rasulullah solat tarawih sendiri-sendiri. Jadi dia tak datang masjid. Padahal kat rumah tengok wrestling. Bukan sembahyang tarawih pun. Dinamakan demikian kerana mereka yang mendirikannya berehat selepas setiap 4 rakaat, dinamakan juga dengan qiyam Ramadan. Sembahyang iaitu sembahyang menghidupkan bulan Ramadan. Jadi solat tarawih ni enggak boleh laju-laju.
Sebab namanya tarawih. Tarawih tu maksudnya rehat. Rehat-rehat. Jadi jangan kecam orang. Kita ni kerja nak kecam orang je. Tengok contoh dia. Sebab bab sembahyang kena bangun lah. Allah. Katalah ada. Tok Imam dah bangun. Tok Imam budak muda. Ustaz Syahni Perpaduan. Contohnya dia muda kan. Jadi dia Allah. Jadi ni dah habis selawat tu dia bangun terus. Bangun terus. Ni kat belakang ni pakcik. Umur dah 86. Jadi dia nak bangun tu dia ambil lajak. Pusing sini dulu. Lepas tu ke belakang dulu duduk macam ni. Macam ni dulu. Lepas tu dah mengah orang macam tu. Bahaya kalau jumpa orang macam ni bahaya. Sebab apa? Takut dia paut dekat kain kita. Allah, kita pakai kain begitunya kan. Dalam tu tak tentu lagi ada ke tak ada. Jadi orang dia nak duk paut, terpaut kain kita. Nak terjatuh terpaut, terbang. Ngotok bilik. Kan? Bahaya juga tu. Jadi, kalau dia tak boleh bangun, orang sebelah tu janganlah cakap, bagilah dia rehat dulu. Kan? Kalau kata dia tertinggal 2 rakaat, tak apalah, nama merehat. Nanti baliklah balik. Macam tu. Dia bukan macam solat fardu. Solat fardu kena kejar. Kalau solat sunat tarawih ni boleh rehat-rehat. Itu namanya tarawih. Kan? Lagipun sekarang trend solat tarawih, imam baca pendek-pendek. Dia baca pendek-pendek je, tak payah panjang-panjang. 1-2 ayat je. Dah. Asalkan sampai. Tapi zaman dulu bacaannya panjang. Allahu akbar waladdallin amin. Lepas tu tok imam pun bantai. Tok imam memang budak hafiz, memang tahfiz. Memang sedap lah kan. Dia baca tu, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha. 3 juzuk dibantai. Acik kat belakang ni, lutut ni dengan lutut ni dah bersambung. Dah tak larat dah kan. Menggeletar kakinya ketak. Jadi sebab tu namanya tarawih. Boleh rehat. Duduk dulu, dengar dulu imam baca. Nanti imam dah nak habis baca, bangun. Sembahyang. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Itu sebab namanya tarawih. Okey. Ia mempunyai 20 rakaat pada setiap malam Ramadan. Didirikan setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Waktunya di antara sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Dan sebelum sembahyang witir. Itu yang biasa kita buat lah kan. Tapi ada dekat satu dunia lain, dekat satu alam lain, dia solat daripada lepas maghrib sampai ke subuh. Solat tarawih. Okay. Solat tarawihnya laju sampai beratus-ratus rakaat. Ada. Daripada lepas maghrib, lepas berbuka tu, lepas tu solat isyak, solat tarawih. Lepas tu solat isyak, solat tarawih sampai subuh. Rakaatnya berapa ratus tak tahu. Itu tak boleh. Ada satu tempat tu lah. Ataupun, tapi kalau dia, contohnya dia 8 rakaat sahaja. Tapi daripada lepas isyak sampai ke subuh, tu tak apa. Tapi kalau sampai dah beratus-ratus rakaat, kan tu memenatkan orang kan. Memenatkan orang. Kita tak nak cerita panjang-panjang lah, tapi nampaklah kat situ. Dan solat ni namanya solat tarawih, rehat. Ada orang, dia solat tarawih ni laju. Sampai tok imam tu boleh keluar api belakang dia. Sebab laju sangat. Macam mana saya tengok tu, ada satu video tu, solat tarawih ni dia kena relax, dengar bacaan. Contohnya Mustafa jadi imam satu hari nanti, kan? Amin. Bila dia jadi imam tu, kita dengar bacaan dia, kita layan. Pernah dengar lagu Salim? Salim nyanyi lagu apa ya? Saya tahu sebut nama je. Lagu itu tak tahu.
M. Daud Kilau. M. Daud Kilau penyanyi ke? Penyanyi M. Daud Kilau ke penyanyi Piramli ke. Kalau kita duduk depan radio dulu, zaman saya masih radio lagi tau, zaman saya dulu. Zaman dulu, zaman kita dulu mana ada MP3. Jadi kalau keluar bunyi dekat sorong radio tu pun kita dah seronok dah. Kan? Getaran jiwa. Kita pun ambil buku, ambil pensel, tulis liriknya. Getaran jiwa tu siapa? Tak pandai lah lagu-lagu ni. Kita pun tulis kan, tulis rekod lah apalah kan. Sambil-sambil tu kita dengar rehat. Solat tarawih macam tu. Solat tarawih kita dengar bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar. Sambil tu Allahu Akbar, dengar layan. Bukannya nak laju. Ada orang yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Balik rumah acik-acik tu macam ni. Allah. 20 rakaat 5 minit. Bayangkan macam mana dia punya guna tulang belakang ni. Haus tulang belakang ni. Ada tak? Ada kan? Dekat satu tempat. Okey. Oleh itu ketika berniat mestilah ditentukan 2 rakaat sebab Rasulullah bila solat, Rasulullah akan solat sunat malam selalunya 2 rakaat. Okey. Dalil disyariatkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah akan diampunkan oleh Allah segala dosanya yang telah pun lalu. Okey, pada suatu malam. Kita tengok muka surat sebelah. Pada suatu malam, Nabi SAW bersembahyang di masjid. Lalu orang ramai mengikuti sembahyangnya. Pada keesokannya, baginda juga keluar sembahyang sekali lagi. Dan orang yang mengikut baginda bersembahyang semakin ramai. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, mereka berhimpun kerana menunggu Nabi keluar untuk sembahyang bersama-sama. Tetapi Rasulullah tidak keluar. Apabila tiba waktu pagi, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, aku melihat apa yang telah kamu lakukan. Tidak ada yang menghalang aku keluar sembahyang bersama kamu semua, melainkan kerana aku bimbang sembahyang tersebut, tarawih, akan difardukan ke atas kamu. Itu cerita dia. Rasulullah sembahyang seorang. Jadi sahabat-sahabat datang masjid, nampak Rasulullah tengah sembahyang lepas isyak. Jadi nak sembahyang apa ni? Join lah. Join. Hari kedua, kawan-kawan kita, malam tadi seronok aku sembahyang dengan Rasulullah. Best tu. Zaman tu mana ada TV, mana ada hiburan. Jadi bila dengar suara Rasulullah tu, macam kita dengar getaran jiwa lah. Jadi ramai-ramai datang. Hari kedua, hari ketiga, tiba-tiba satu hari tu dah kumpul ramai-ramai dah duduk. Dah berbuka dah. Tunggu Rasulullah. Tak keluar rumah. Rumah Rasulullah kan melekat dengan masjid. Apa tak keluar ni ya? Sahabat ni tak ada macam kita. Mana Tok Imam ni? Tak datang-datang. Pergi rumah Tok Imam. Assalamualaikum, Tok Imam. Tak ada. Dia pun tunggu mana Rasulullah tak keluar. Sampai ke subuh, Rasulullah tak keluar. Dia pun sembahyang masing-masing lah. Lepas tu Rasulullah pun, esok pagi Rasulullah keluar, Rasulullah pun bagi tahu. Aku tahu apa yang kamu buat ni tak dosa. Tidak berdosa. Cumanya kalau aku takut kalau kita teruskan lagi benda ni, tiba-tiba nanti solat tarawih jadi wajib. Wajib. Jadi aku tak nak. Biarlah dia jadi perkara yang sunat. Okay. Last 2 minit. Peristiwa tersebut berlakunya pada bulan Ramadan. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari, dia berkata, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab ke masjid pada bulan Ramadan. Tiba-tiba didapati orang ramai bersembahyang dalam keadaan kumpulan yang banyak serta bertaburan. Ada yang sembahyang secara individu, ada yang membentuk jemaah yang tidak melebihi 10 orang. Lalu Umar berkata, ini Sayyidina Umar, dia kata apa? Aku berpendapat adalah baik jika aku himpunkan mereka dalam satu kumpulan yang diketuai oleh seorang imam. Kemudian dia berusaha mengumpulkan mereka dengan dijadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Faham tak? Faham ya? Nah, dulu solat tarawih ni dia bukan berjemaah.
Jadi dia berterabur dalam masjid ni. Ada orang sembahyang sana rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, yang satu baru rakaat kedua. Lepas tu ada kumpulan lain buat solat berjemaah. So Sayyidina Umar kata, apa kan baik kalau kita sembahyang sekali je, satu imam, kan bagus. Itu asalnya. Jadi ada orang yang kata solat tarawih ni dia kena seorang-seorang, tak boleh ramai-ramai. Tak, salah. Ni yang ni ada. Ada diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Abdul Qari. Abdul Rahman menceritakan lagi, kemudian aku keluar bersamanya pada malam yang lain. Ketika itu orang ramai bersembahyang dalam satu jemaah, kemeh dengan imam mereka. Umar berkata, alangkah eloknya, alangkah eloknya bid'ah yang dilakukan ini. Orang perempuan dia tak rasa sangat kot. Kalau orang lelaki sebut bid'ah je, dia mula-mula macam ni je tengok. Bila sebut bid'ah, orang perempuan dia tak ada dia. Okey je. Alangkah eloknya bid'ah yang dilakukan ini, sedangkan sembahyang yang tidak mereka lakukan kerana tidur, iaitu sembahyang pada akhir malam, itu adalah lebih afdal daripada sembahyang yang mereka lakukan pada awal malam. Ketika itu orang ramai mendirikannya di awal malam. Lebih baik lah. Kita tak cerita lah. Tapi maksudnya Imam Syafi'i dia terima perkara bid'ah ni. Ada orang kata, tak boleh, ini bid'ah. Imam Syafi'i kata, bid'ah tu ada pecahan dia. Bid'ah yang boleh, bid'ah tak boleh. Bid'ah tu apa? Benda yang Rasulullah tak buat. Solat tarawih ni secara berjemaah Rasulullah tak buat. Tapi adakah dia berdosa? Takkanlah masuk dalam neraka. Bila Ustaz Zahid Idrus kata, kenapa masuk dalam neraka ni? Ustaz Zahid Idrus kata kan, dalam cerita dia, Ustaz Zahid Idrus kata, takkanlah malaikat cakap macam ni, kenapa masuk dalam neraka ni? Sebab solat tarawih berjemaah. Logik ke? Tak logik. Ramai-ramai masuk neraka, ramai-ramai. Jadi orang tanya, kenapa masuk neraka? Apa kesalahan kamu buat? Kami baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin masuk neraka? Orang yang tengok wrestling kat rumah tak baca Yasin tu masuk syurga pula. Contoh, perkataan bid'ah ialah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia dianggap baik dan disyariatkan jika menepati hukum syarak dan termasuk dalam perkara yang dipandang baik oleh syarak. Dan ia dianggap tercela serta ditolak jika berlawanan dengan syarak. Kalau dia mengarut-ngarut, itu tertolaklah. Dia sembelih lembu, campak kat sungai. Rasulullah pernah buat tak macam tu? Tak pernah buat. Jadi itu adalah perkara bid'ah. Bid'ah tu baik ke tak baik? Yang bid'ah yang ni tak baik. Tak baik sebab dia korbankan lembu tu kepada siapa? Kepada Tuhan sungai katanya. Itu tak boleh. Okey. Al-Baihaqi dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih, mereka mendirikan tarawih di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, orang ramai pada zaman Umar mendirikan sembahyang tarawih pada bulan Ramadan dengan 23 rakaat. 20 rakaat dengan 23 rakaat. Al-Baihaqi telah menselaraskan kedua-dua riwayatkan dengan menyatakan 3 rakaat tambahan dalam riwayat Imam Malik adalah sembahyang witir. Jadi solat tarawih ada berapa rakaat? 20 rakaat. Habis itu yang kita buat 8 tu Ustaz. Macam mana pula? Boleh, pun boleh juga. Yang tak bolehnya apa? Yang tak bolehnya dia tak solat tarawih. Ni ada ni, saya dengar cerita. Dia tak solat tarawih, tapi dia solat qadha, solat-solat dia yang lepas. Dia jadikan bulan Ramadan sebagai solat qadha. Tak boleh. Berapa banyak solat dia tinggal tu? Itu tak boleh tu. Dah bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ni solat tarawih. Solat tarawih lah, jangan solat qadha. Solat qadha dia tak ada masa. Bila-bila pun boleh. Boleh tak solat qadha subuh pada waktu Zuhur? Boleh, cuma malu tak malu je lah. Datang masjid, tengok solat 2 rakaat, bagus dia ni. Tiba-tiba Allahumma hadini. Nampak sangatlah tadi tak bangun subuh. Baik, sampai situ sahajalah perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita ini mendekatkan kita dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini sahaja.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.